Masukkan bawang merah, bawang putih dan cili padi hijau dan merah ya. Ini Maggi goreng simple sahaja. Okey, dah naik layu, dah naik bau, kita masukkan isi ayam. Isi ayam perapan ya. Okey, ayam dah masak, kita boleh masukkan seledri ya. Batang seledri. Masukkan Maggi goreng 4 bungkus. Masukkan sos, masukkan kicap manis, masukkan kicap pekat, masukkan air, pecahkan telur, 2 biji telur dan kita kacau-kacau. Masukkan cuka sedikit. Ini saya tak bubur perasa ya, sebab dah perasa semua dah ada dalam ni ya. Okey. Maggi goreng simple. Senang, bye.